Kawan-kawan, lihatlah anak pokok durian saya. Ia sangat sihat, akar besar, berbola tanah padat, daun hijau, tinggi 50 hingga 80 cm. Lihat sahaja anda boleh tahu ia pokok cantuman asli. Sesiapa yang terfikir untuk menalam durian harus melihat dengan lebih dekat. Varieti ini kini paling banyak dipilih oleh tukang kebun. Durian ini menghasilkan daging berwarna keemasan, melekit, wangi, berlemak yang membuat ketagihan untuk dimakan. Selepas kira-kira 14 hingga 18 bulan penanaman, pokok akan mula berbuah dengan hasil yang stabil, buah yang besar, sekata dan kualiti yang konsisten. Pokok ini tumbuh dengan baik dalam iklim Malaysia, tahan matahari dan mempunyai sedikit perosak dan penyakit. Sesiapa yang terfikir untuk melabur di kebun atau menanam beberapa pokok di sekeliling rumah, perlu cepat. Bilangan anak pokok yang cantik adalah terhad. Selepas batch ini, mungkin tidak ada lagi batch secantik ini.